Okey guys, tengok ni cik kelisa ni. Dia dah 2 kali dah lompat aquarium ni. Pantang buka cover, terus nak melompat je. Buka cover hari tu ni nak masukkan ni. Ni tilapia ni, nampak ni. Ni tilapia ni. Asalnya besar-besar ibu jari ni je ni. Buat makan. Besar ibu jari, besar jari macam ni kecil je, halus je. Kita lepaskan kat dalam ni. Ni macam ni. Ni antara survivors. Sampai dah besar macam ni Ada dalam ni sekarang ada 4 ekor. Atas tu ada 3 ekor lagi dah. Yang rasa nak makan pun ni. Dak Oscar pun dah tak muat mulut dia nak makan. Dak Oscar kan? Dia boleh bertahan hidup. Selamat daripada dimakan. Bila lepas kat atas ni kan, kalau ikan kecil-kecil tu, dia akan masuk filter ni, dia masuk kat lubang ni, dia turun ke bawah kan. Masalahnya bila kita lepaskan kat atas ni, dia selamat. Dia terselamat dan jadi besar. Sekarang ni yang paling besar tu lah tu. Ni yang paling besar. Tilapia je guys. Tilapia beli dekat kedai ikan sampai besar ni. Tunggu besar lagi sikit dah boleh goreng lah. Kalau Sabah ada 2 ekor ni, tapi yang seekor ni dia kalau Sabah ni lagi seekor tu dia macam kurang kasih sayang sikit dah terbantu dah. Okay guys, ciao.